Okay, disebabkan hari ni cuti, jom kita masak. Okay, first korang kena pecahkan 2 biji telur, and then tuang minyak and panaskan kuali. Okay, korang boleh ambil ayam and celup je dalam telur tadi tu, and then korang celup dalam tepung gandum, whatever kind of tepung yang korang guna lah, and then korang goreng je macam biasa. So goreng sampailah nampak colour brown macam tu, golden brown. Okay, ini is kawan aku, Najmi, dia nak tolong aku masak. So inilah hasil selepas goreng. So kita pergi kepada next. Untuk kuah dia, kita perlukan butter, bawang putih, cili padi, susu cair, and then letak daun kari. Ini add on untuk letak cheese, garam sikit, gula sikit, and then korang masukkan balik ayam tadi tu. So dah siap.